Hari ni kita nak pergi. Kita nak pergi mana? Kita nak pergi KL. KL pula. Kita nak pergi mana, adik? KL. Okay, first destination kami ialah Balai Seni Negara. Jangan risau, masuk adalah percuma. Kenapa datang sini? Sebab tempat ni percuma lah. Plus berhawa dingin. Kalau boleh mama nak elak tempat yang panas bila bawa anak-anak ni. Oh, gelap. Jangan risau, kat sini banyak sangat tarikan. So anak-anak tu sangatlah enjoy. Kami tengah ambil gambar dekat skrin besar masa ni. Lepas tu gambar tu nanti akan jadi lukisan. Yang bestnya tu, lukisan tu kita boleh download lah dalam kita punya phone. Tapi time ni terpaksa ambil gambar 2 kali sebab Martin tertekan skip untuk QR code tu. Dah lah beratur panjang masa ni. Harap orang belakang memahami. Maaf atas kesulitan yang tak disengajakan tau. Boleh. Sorry. Siapa lah? Jangan bagi dia pegang. Jangan bagi dia pegang. Orang. Ambil masing-masing. Adik. Makan gula-gula. Banyak sangat. Okay. Ada ke tak nak? Ada. Masih dengar. Nanti Bising. Kenapa nak bentuk kereta? Wow. Tayar. Hai adik. No. Itu lupa. Video je ni. Satu Malaysia. Tempat ni yang free dan aircon. Sana pun kalau berdekatan kat sini bagus. Adik nak jadi angkasawan? Tak.
Dah. Gula kaki. Ini Zaman dulu. Dia buat dengan rambut, Dek. Dia buat dengan rambut orang. Macam ni lah gambar zaman dulu-dulu, Rara. Sana dia Kena beli ni Walkman. Beli Walkman. Lepas tu beli kaset ni, kaset. Rara suka lagu apa? Lagu penyanyi mana? Lepas tu beli. Macam tu. Senang dah sekarang. boleh tengok. Tak. Ini apa? 把这个有一个电视剧有一家动画是描述betul kita ni. Tak gambar dulu weh. Sana ujung. Tak tahu yang. Sayang tayang ni je. Wah. Boleh masuk? Tak boleh? Wah, cantik. Sultan puasa, Sultan mengatas. Kita boleh jalan-jalan. Fikirlah konten. Lepas keluar dari Balai Seni Negara, kami singgah ambil anak saudara kat Petaling Jaya. Lepas tu terus pergi ke Sawing Piramid untuk makan dan shopping sikit-sikit. Masa ni tak ambil video langsung sebab lupa dan bateri kamera pun dah habis. Lepas makan, kami hantar anak saudara ke asrama dia dan terus check in hotel. Masuk je hotel tu terus rehat dan tidur. Second day. Kita kat mana? KL. Central Market. Kita kat mana? Kita dekat Central Market. Oh, memang. So, tujuan utama datang pasar seni ni sebab nak main chop-chop. Tahu tak chop-chop tu apa? You all boleh tengok video ni sampai habis kalau nak tahu apa hobi terbaru Wani dan anak-anak. Central Market. Pasar seni. Boleh yang?
checkpoint pertama untuk Chop ni adalah pintu masuk pasar seni ni. Korang pergi terus kat counter information tu. Lepas tu korang akan nampak satu Chop. Tekan. Okay, angkat. So inilah Chop-Chopnya tu, atau dipanggil stamping. So dalam pasar seni ni ada beberapa checkpoint yang korang boleh stamping. Ha? Ada lagi kan? Yang ni yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Mana ni bang? Wow, cantik. Nampak? So ini checkpoint yang kedua, Inside Scoop. Kedudukan dia di atas counter information tu saja. Naik tangga dah jumpa. Kamu buat berapa kali? Ini apa dulu kan? Ini checkpoint yang ketiga, Paper Adventure. Yang ni best sebab banyak stamp yang boleh di-stampingkan. Ada Lokamate dekat sini. So you all boleh beli postcard dan stamp kat sini. Lepas tu boleh post postcard tu untuk yang tersayang. Ada layering stamp kat sini yang desainnya akan berubah setiap bulan. Dah. Lepas tu kan terbalik. Tengoklah. Cantik. Macam ni tadi. Kan? Ni bawah. Ha, jadi pun. Yang tadi tak. Tadi tak jadi. Oh, tengok. Jom lah. Jom. Last but not least, checkpoint yang keempat, tulis lukis. Sini ada sambungan layering stamp dari Lokamate juga. Sini pun best sebab banyak stamp. Tambah best sebab sini tak ramai orang, boleh stamping dengan tenang. Wah. Tak, hijau. Tak. Nanti kacau lah. Lah. Masa ni hujan tapi kami tetap teruskan hobi kami dengan pergi ke Pejabat Pos Besar Kuala Lumpur yang terletak sebelah pasar seni ni. Kami berjalan menyeberangi sungai, lepas tu melalui bangunan daya bumi dan terus ke Pejabat Pos. Oh, Dik, ke tepi. Woo! Dik. Bye-bye.
sampai bergegar dulu. Hari Farah. Boleh. 1, 2, 3. Ni langkah ni. Kita try tak? 1, 2, 3. Oh. Atas saranan staf pejabat pos tadi, dia suruh kami ke bangunan Sultan Abdul Samad sebab kat situ ada event dan ada kios untuk stamping ni juga. Bagai pucuk dicerita ulang mendatang, apalagi kami pun pergi ke sana. Di sini saya ingin memberi penghargaan buat suamiku tercinta kerana sabar dan tenang melayan hobi isteri dan anak-anak perempuannya. Terima kasih suamiku. Lain kali kita pergi stamping lagi. Hahaha. Sebenarnya masa ni kami sesat. Entah pintu yang mana satu yang ada event tu pun tak tahulah. Alang-alang sesat, kita ronda-ronda dulu cuci mata. Buat sendiri dek, beli tu kita pasang sendiri. Masa ni anak perempuan kita Kayla tu dah bad mood wak. Dia dah sakit kaki, dia dah mula lapar. Perempuan kalau lapar memang bad mood kan. Tapi kakaknya si Rara terus bagi setempek. Semua orang pun penat lah Kayla. Sini dek. Finally kami jumpa juga event tu. Rupanya dia di hujung bangunan. Tapi kepenatan tu berbaloi bila dapat stamping stamp yang lawa-lawa. Yang tadi tu apa dedek? Kan? Macam tu je. Sekejap lagi lepas balik tau. Kalau banyak RM20 kalau sama harga macam dekat ni kan. Cantik tak? Cantik? Cantik. Irina? Ha? Wah, tapi ni ubon dek. Ni warna ni. Okay, Rara? Ada atas lagi lah. Ada makan. Rasanya cukup setakat tu dulu stamping untuk kali ni. Kalau ikutkan, area KL banyak sangat tempat stamping. Tapi IELTS dah tak larat. Jadi double penat bila bawa anak-anak ni. Sekarang misi untuk mencari makan. Alang-alang tu ajak husband singgah mall baru, Headstar World. Boleh singgah makan dalam mall tu. Nak duduk mana? Mama. Dekat dengan makanan lah. Sana.
Rara ambil chopstick lagi satu, Rara. Jangan bodoh sendiri dalam. Baba dah boleh masak ni, babe. Tak bubuk. Baik kat mama tu. Tak sini. Habis sudah. Baba. Nak dapat lagi? Nak lagi? Kenapa? Sorry. Jangan buat adik. Lemotnya lah. Ya. Jangan. Tengok sajalah, bah. Baba. Yalah, tepi tu tak apa. Nampak je sebelah. Hello. Dah.
Oh. Dek besar dek. Cepat dek, cepat. Oh, dek. Cepat dek. Biar matin, biar matin, biar matin. Matin, 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 matin. Dek. Oh. Biar banyak lagi je lah. Duduk atas kepala dek, atas kepala Kayla. Dek, Matin, bagi Matin nak. Matin. Bagi Matin, bagi Matin. Bagi Matin, bagi Matin. 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 Buat semua. Bagi Matin. Gila. Sial Matin tak dapat. Cepat, 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 cepat. Yeay. Sejuk, sejuk. Lara, Kayla. Kayla, tu Kayla, atas Kayla. Kayla, sini. Dah? Kita pilih. Wah, adik lawannya. Buka kasut yang. Tidak mau. Tidak mau. Tak mau. Tak mau yang. No, no. Lepas makan, kami jalan-jalan kejap dalam mall dan anak-anak dah puas main. Kami pun beransur pulang. So, sekian sahaja short escape kami ke Kuala Lumpur kali ini. Jumpa lagi nanti. Bye!